Mungkin ramai yang tertanya-tanya ataupun akan menanya soalan, mana lagi best? Sama ada khadam ataupun polong? Bagi aku. Security has the name, the tech games to aim from movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okey, sebenarnya hari ni aku baru lepas pergi media screening untuk filem Khadam. Dapatlah tengok awal sikit. Filem ni sebenarnya official dia pada hari Khamis ni. Berapa bulan 9, 10, 11 kot. Aku dah tak berapa ingat dah tarikh berapa bulan. Tapi hari Khamis minggu ni lah. Aku mungkin akan publish ni hari Rabu kot. So, filem ni sebenarnya diarahkan oleh Syamil Osman. Dia juga pengarah kepada filem Rahsia tahun 2023. Filem Rahsia tu aku suka. So, cerita ni macam mana? Kita tak tahu kan. Nanti aku spill sikit. Dan cerita ni, dia punya pelakon adalah pelakon dari negara seberang tau. Sebagai pelakon ataupun watak utama dia dalam cerita ni. Harnini Haq. Macam itulah Harnini Haq. Dia punya lakonan, bagi aku dia salah seorang pelakon yang sangat baik daripada Indonesia. So aku agak minat dan sukalah dengan lakonan dia. Lagi-lagi dalam cerita pencuri Raden Saleh. Cerita tu pun memang best kan. Lepas tu siapa juga yang berlakon lain daripada Malaysia? Ada Datuk Remisa. Pelakon yang sangat macho, sangat best juga dengan lakonan dia. Lepas tu ada Siti Khadijah, ada Zara Zaf, pelakon remaja ataupun pelakon muda kita. Lepas tu ada KL. KL ni pun pelakon kanak-kanak. Lepas tu ada juga Julonjong. Julonjong tahun ni memang tahun dia menjadi hantu. Banyaklah job dia hantu kan, jadi hantu lah. So dia dalam cerita ni pun dia memainkan watak Nekmak. Tapi dia lah juga watak hantu dan cerita ni kan. Basically cerita ni, sebenarnya cerita ni bagi aku, kalau nak ikut jalan cerita dia, bagi aku dia just typical filem horror Malaysia yang melibatkan saka. Biasalah saka bertuan apa semua kan. So bagi aku, kalau kau nak tanya pasal jalan cerita, sinopsis apa semua, bagi aku dia just simple. Ya, aku tak perlu nak ceritakan sinopsis sangat. Dia just simple sinopsis bagi aku. Saka tu je lah kan. Kau boleh imagine dah macam mana kan. So, tapi apa yang best pasal cerita ni, aku nak mulakan dengan benda yang best pasal cerita ni. First thing first, vibe dia. Vibe dia daripada awal sangat-sangat baik bagi aku. Vibe, suasana, setup dia kat si kawasan pengembaraan dia tu, bagi aku memang sangat-sangat baik. Kat sini kau nampak dia punya prop, dia punya setup, dia punya outfit, dia punya keadaan keliling tu memang sangat-sangat dapat dia punya perasaan seram. Dan lakonan bagi aku hari ni memang sangat-sangat tak mengecewakan aku. Dia memang seorang pelakon yang sangat baik. Dia bila memberi emosi, memberi perasaan takut, marah semua, memang dia terbaik bagi aku hari ni. Pelakon-pelakon lain pun, termasuk pelakon kanak-kanak Zara Zaf dengan KL pun sangat baik. Walaupun adalah kadang-kadang scene diorang tu kadang-kadang bagi annoying sikit dekat aku kan. Tapi tu tak menjadi satu masalah untuk aku. Cuma mungkin Siti Khadijah sedikit kurang bagi aku. Dia bukan apa, sebab mungkin hari ni terlalu menyelah. So Siti Khadijah dia tak berapa biasa berlakon filem. Jadi hari ni dia dah different level bagi aku. So nampaklah sedikit dia bukan tak best Siti Khadijah. Dia bagi aku dia just biasa. Dia lakonan dia tak adalah kayu ke apa, tapi dia biasa
biasa je, okey kan. Cuma Remy Ishak dia boleh lah orang kata saing-saing dengan Nini. So lakonan sangat bagi aku sangat-sangat best lah, terutamanya pelakonan Nini tu. Lepas tu apa juga yang best, dia punya vibe tu dah cukup seram tau. Tapi dia tak orang kata terlalu mengharapkan jump scare tau. Dia ada jump scare, bukanlah tak ada langsung, tapi dia tak mengharapkan jump scare. So dia mengharapkan suasana, angle, kamera, sinematografi dia harapkan benda-benda macam tu bagi menyerap perasaan seram tu untuk kau. Sebab dalam cerita ni dia tak ada permainan kamera yang sangat ekstrim, tak banyak pergerakan kamera yang orang kata banyak sangat. Dia main just angle-angle macam tu. Tapi bila tu benda-benda tu yang buatkan kau rasa lebih lagi dapat rasa lagi perasaan seram tu dengan angle-angle dia, dengan kamera dia macam tu kan. Just nice dia punya pergerakan kan. Bagi aku bab-bab teknikal untuk filem ni kau dah tak rasa macam filem Malaysia tau. Itu yang bagi aku sangat-sangat terpegun lah untuk cerita ni kan. Sebab dia punya quality visual, dia punya audio, dia punya benda-benda teknikal macam prop apa semua lain, semua bagi aku next level lah untuk Malaysia. Dia sampai kau rasa dah lah, sebab dia ambil pelakon Indonesia, kau dah tak rasa ni macam filem Malaysia tau. Nasib lah ada Remy Ishak, ada Siti Khadijah, kau tahu dia tu pelakon Malaysia. Kalau tak ada lah diorang ni, kau tak rasa yang ni filem Malaysia tau. Apa yang best juga cerita ni, dia ada satu scene tu, aku tak tahu kalau aku ceritakan jadi spoil pula. Tapi scene tu dia menarik perhatian aku. Dia dah hujung-hujung cerita, nak kata hujung sangat tak adalah, tapi dia dah orang kata daripada second act nak ke third act ataupun nak ke ending tu. Dia dah pertengahan antara second act tu. Ada satu tu dia macam permainan minda. Aku sangat-sangat suka. Dia bukan nak tunjukkan yang watak utama tu tengah confused. Dengan aku pun aku rasa macam confused tau. Apa dia nak tunjuk ni? Apa dia nak tunjuk tu? Permainan scene tu sangat baik bagi aku. Aku sangat suka scene tu. Scene tu dia bagi macam satu benda baru untuk aku. Lepas tu apa juga yang best adalah ending dia tau. Ending dia bagi aku sangat-sangat puas hati. Walaupun ending dia bagi aku just klise, just biasa. Biasa macam aku cakap. Jalan cerita pun dah cukup klise kan pasal Saka. Tapi dia punya ending pun just klise. Tapi disebabkan lakonan, disebabkan susun disebabkan graf dia tiba-tiba naik. Sebab filem ni dia daripada awal just santai tau. Dia bukan filem yang orang tiba-tiba nak pergi naik atas je. Dia just santai, dia relax. Dia build up perasaan seram tu kat engkau daripada awal sikit demi sedikit. Tiba-tiba daripada ujung second act nak masuk ke third act, ending dia tu dia dah bagi makin lama handling kau makin naik, makin lama makin berdebar-debarkan, makin lama scene dia makin mengerikan, makin menyeramkan. Bagi aku adalah scene-scene kalau aku cerita spoil kan, kau pergi tengok ada beberapa scene dia yang aku rasa ramai yang dalam hall tadi yang mana mungkin tak tengok lagi kan. Dia dah aku pun sampai rasa macam terkejut dan rasa macam nak menyerit. Aku tinggikan sikit suara aku. Memang benda tu sangat-sangat mendebarkan bagi aku. Sangat baik dari segi segala tok nenek dia punya technical visual. Tapi itulah, walaupun cerita ni sangat baik, dia tetap ada benda yang tak berapa nak best. Terutamanya macam aku cakap, jalan cerita dia sangat-sangat klise je lah. Saka kan, apa benda je, itu je lah kan. Bagi aku tak ada something yang new pasal jalan cerita dia tu. Itu je lah. Dan dia punya pacing, aku okey je pacing dia. Tapi pacing dia memang agak slow. Macam aku cakap daripada awal dia just nice. Pacing dia slow sangat. Aku rasa mungkin orang akan rasa mula-mula sedikit bosan lah. Walaupun awal-awal tu dia dah bagilah benda yang menyeramkan. Tapi bila tu dia dah selepas permulaan ataupun intro cerita tu, kau dah start rasa macam just slow. Kau dah rasa cerita ni nak ke mana kan. Sebab dia ada beberapa scene tu bagi aku sedikit dragging Dia macam ulang-ulang benda yang lebih kurang. So kat situ dia buatkan permulaan cerita kau akan rasa sikit macam bosan untuk aku
ya, dengan pacing, dengan scene yang beberapa yang tak nampak perkembangan dia sangat pada awal-awal first act dia. Apa juga yang kurang bagi aku dialog dia. Kalau tak silap aku, filem ni sebenarnya latar masa dia untuk tahun 1950-an macam tu. Tapi dialog ataupun words yang digunakan bagi aku macam tak kena. Itu yang kadang-kadang aku rasa macam jadi macam kelakar. Sebab kau dah tahu dah ni tahun lebih kurang tahun 50-an. Tengok outfit pun semua. Kita dah tengok dah outfit dia. Tengok suasana rumah. Kau dah tahu dah ini bukan zaman yang at least 80-an ke tak. Kau dah tahu ni memang zaman lebih lambat ataupun lebih ke belakang lagi. So bila dialog kau dengar cakap alah tak kenanya. Tu yang jadi spoil sikit lah bagi aku kan. So apa lagi yang best ataupun tak untuk filem ni, aku rasa ya mungkin ramai yang tertanya-tanya ataupun akan menanya soalan mana lagi best, sama ada khadam ataupun polong. Bagi aku sebenarnya bagi aku kedua-dua cerita ni dia tak boleh compare kan. Dia bukan apple to apple comparison tau. Dia lebih pada apple to pear. Sebab walaupun jalan cerita, struktur cerita, konsep cerita adalah sama mengenai saka, dua-dua polong pun saka, khadam pun saka, tapi bagi aku dia punya dari segi pacing, dari segi vibe, dari segi cara untuk memberi perasaan seram tu, dua-dua beza. Dua-dua ada dia punya cara tersendiri lah. Peminat untuk dua cerita ni aku rasa akan berbeza. Sebab bagi aku tak boleh nak compare. Aku macam tak ada benda yang aku nak boleh compare. Sebab dua-dua dia bukan benda yang sama tau. Dia benda yang berbeza. Cumanya jalan cerita, konsep yang sama, tapi cara penceritaan tu sangat berbeza. Dan bergantung pada orang tu, dia suka yang mana satu. Macam aku cakap lah, comparison antara pear dengan apple. Kau suka pear ke kau suka apple? Itu je. So kalau kau tanya aku berapa bintang untuk kedua-dua cerita ni, aku rasa aku boleh bagi bintang yang sama. So, khadam aku bagi 9 bintang per 10. Sama je dengan polong. So, kalau kau rasa review aku membantu ataupun tak, korang pergi tengok ataupun tak cerita khadam ni. Dan aku rasa korang kena sangat-sangat pergi tengok filem ni. Sebab dia different level dia punya quality visual, audio, technical dia different level lah. Dia tak macam filem Malaysia tau. Itu yang aku harap kau pergi tengok lah. So kalau kau rasa review aku bantu, aku harap kau dapat subscribe tu channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Sekian. Assalamualaikum.